Kita ada telur, brokoli dengan potato. So dia cabai sikit lah. Ni bini saya buat. Okay. Tu air. Pak Ali minum air kosong. Okay. Ni ada buat target buat 4 km. Itu sangat tak bermain, tapi kena buat juga. Kita buat 4 km pace dalam 10 atau 11 sebab jalan. Sebab diet no sugar ni semua sangat memenatkan sebab energi tak ada. So ada tengok kat ChatGPT, dia ada cakap ni adalah disebabkan transisi badan. Sebelum ni pakai sugar, sekarang dia cuba nak pakai lemak dalam badan. So ni memang totally tak ada tenaga, tapi still kena buat jugalah. Ini challenge ni. Okay, ciao.